duit. Jom kita pergi kutip duit raya kat rumah makcik tu. Mai dah duduk-duduk ni. Assalamualaikum. Cik. Kak Miman nak kutip duit raya. Terima kasih. Maya. Terima kasih, Makcik. Maya. Terima kasih, makcik. Maya. A few moments later. Banyak duit dapat. Makcik ni jual apa ni? Kamu kanan ni duit dia banyak. Ya. Ya, tadi banyak. Oh. Buat dapat. Hai. Ui. Oi. Ya, banyaknya duit raya kita ni. RM300. Aku lagi banyak. Apa? 360. Serius lah, banyak dia apa? Aku pun lagi banyak daripada apa? Aku dapat RM400. Apa kata kan? Kita pakai duit raya tu hari ni juga. Setuju. Kita pergi beli ayam goreng kecil. Lepas tu kita pergi beli bubble tea. Lepas tu kita pergi beli game. Boleh. Duduk balik. Duduk. Kenapa ada hasil ni? Apa nak guna semua kau duit raya ni? Alah. Saya settle sekali je. Duit raya memang untuk beli barang. Tapi kalau hampa guna semua duit ni, lesaplah nanti. Lepas tu nak kena buat macam mana? Kita kena pandai urus duit. Macam mana nak urus duit? Senang je, kita bahagi duit raya. Macam mana? 50% tu kita boleh menabung ataupun simpan dalam bank. Lagi 30% kita boleh buat perbelanjaan. Lagi 20% kita boleh sedekah. Maksudnya kita boleh lagi lah guna duit tu. Boleh, tapi janganlah guna semua. Oh, bagus juga idea tu. RM1 Okeylah, aku simpan RM100 dulu. Aku pun nak simpan lah. Aku simpan. Tapi kita makan juga nanti. Ambil dulu. Jangan habiskan duit raya. Simpan duit masa depan. Belanja secara bijak. Dan jangan lupa bersedekah. Jom simpan duit raya. Bye.